Kesilapan yang sering berlaku kepada kita di peringkat awal, dalam kes kita copy website orang lain. Bila kita copy dan kita buat perubahan, kita save dan kita upload, gambar tak keluar. Ini sering berlaku. Okay? Jadi saya ambil contoh. Kalau saya savekan, saya cuba copy lah satu website, contohnya tutorialgdi.ws/gdi.html. Katalah saya ingin copy website ni. Bila anda telah anda telah download website ini di dalam di dalam NView anda, okey. Anda telah apabila anda melakukan perubahan, contoh nak ubah pendaftaran ke dia punya username, nak tukar, dan anda telah lakukan berbagai-bagai perubahan, okey. Dan gambar pun ada. Tetapi apabila anda upload, okey, apabila anda upload, gambar tak keluar. Dalam NView ada, tapi upload gambar tak keluar. Okey. Cara mudah untuk selesaikan masalah ni ialah anda lihat, apabila anda upload, anda lihat, ataupun sebelum anda upload lagi, anda boleh lihat sama ada gambar ini akan keluar di dalam website atau tidak. Okey. Contoh dia gambar ni. Saya double klik di gambar ni. Anda boleh lihat image location ini mengandungi URL, alamat penuh. Dia start daripada HTTP. Okey. Tetapi kalau dia keluar macam ni sahaja, 10.jpg. Walaupun gambar ni ada, okey, walaupun gambar ni ada di dalam NView anda, tetapi bila anda upload dia tak keluar. Okey. Dia tak keluar. Jadi untuk selesaikan masalah ni, yang ini saya panggil echo je. Dia tak ada satu badan. Satu badan tu penuh daripada HTTP. Kalau macam ni, anda perlu dapatkan alamat penuh dia. Okey. Anda perlu dapatkan alamat penuh dia. Jadi sebelum saya upload, saya cek. Yang ini akan keluar. Yang ini tak keluar sebab dia echo je. Dia tak penuh. Yang ini akan keluar. Yang ini akan keluar. Okey. Sebab saya nampak dia punya URL penuh. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, apabila gambar ni tak keluar, anda kena kembali ke mana, daripada mana website ini anda copy. Okey. Contoh dia tadi daripada website ini. Saya pun copy. Alright. Saya pergi ke internet browser. Saya masukkan nama website tersebut. Saya paste saja. Daripada mana asal website tersebut. Lihat. Jika saya ambil daripada website ini, saya boleh klik sebelah kanan. Okey. Anda boleh cek di property dia, ataupun copy image location pun boleh, ataupun pergi ke property. Ambil location ini penuh. Klik sebelah kanan, copy, kembali ke NView, double klik di sini. Kalau ini anda boleh delete, anda gantikan dengan yang baru, Ctrl V. Okey. Tunggu sampai dia keluar bawah ni. Kalau dah macam ni, apabila anda klik OK, anda savekan file ini, anda upload. Kalau dia ada alamat penuh, anda upload, insya-Allah dia akan keluar di dalam website anda. Okey. Jadi itu cara menyelesaikan jika gambar tak keluar di dalam website anda yang anda copy. Okey. Saya harap dia dapat membantu. Terima kasih.